Saya juga ingin menjawab soalan dan pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Sentul tentang sejauh mana hasil negeri dipulangkan kepada rakyat. Untuk makluman Yang Berhormat daripada Kuala Sentul, kutipan hasil negeri Pahang bagi tahun 2025 adalah 1.2 bilion ringgit. Sebahagian daripada hasil ini iaitu kira-kira 600 juta kerajaan negeri gunakan untuk bayar ilmu-ilmu pejabat awam dan kos-kos operasi, manakala selebihnya kita simpan sikit untuk kecemasan dan yang lainnya kita kembalikan semula kepada rakyat dalam pelbagai bentuk pembangunan dan kebajikan. Antaranya apa dia? Kita salurkan peruntukan untuk bidang pendidikan dalam pelbagai bentuk seperti pemberian beasiswa, pinjaman pendidikan, geran, buku rujukan dan buku latihan, murid tahun 1 dan tahun 5, kita beri kit sekolahan dan banyak lagi. Hasilnya, apa dia hasilnya, Datuk Seri Speaker? Keputusan SPN, kita mendapat tempat yang terbaik di Malaysia pada tahun ini. Tolak Putrajaya. Tahniah Yang Berhormat. Sebab Putrajaya bukan negeri. Putrajaya nombor 1, Pahang nombor 2. Tetapi sebenarnya kalau ikut negeri, kita nombor 1. Sebab kita buat buku rujukan, SPM. Kita bagi 4 buah buku. Tahun ini insyaAllah kita akan tambah dan kita akan bagi awal. Dan rata-rata mengatakan buku rujukan tersebut adalah yang membantu pelajar-pelajar anak-anak kita mendapat yang terbaik dalam SPM. Dan kerajaan negeri akan bagi RM400 setahun untuk anak-anak kita yang berada di RPT sebagai tanda penghargaan, pengiktirafan, terima kasih di atas usaha mereka. Dan Mat Tafiz kita, Mat Tafiz Turas Negeri Pahang, muncul institusi terbaik di seluruh negara. Dan Mat Tafiz Negeri Pahang, dia turah dengan Mat Tafiz yang lain, Yang Berhormat Speaker. Mat Tafiz Negeri Pahang di kedudukan keempat terbaik peringkat kebangsaan. Saya nak ucapkan tahniah kepada CEO Mat Tafiz, ahli lembaga pengarah Mat Tafiz, tenaga-tenaga pengajar, murid-murid. Tapi jangan lupa pengurusi Mat Tafiz, Speaker. Begitu juga dengan program perumahan. Kita wujudkan rumah mampu milik seperti rumah Prima Pahang, rumah makmur Pahang, rumah mesra Pahang. Dan yang paling menarik, kita mampu membina rumah percuma menerusi rumah rakyat Pahang untuk rakyat miskin. Bukan nasi lemak setengah saja, Speaker. Rumah rakyat Pahang secara percuma pun kita bagi. Manakala untuk kita memperkukuhkan syiar Islam, peruntukan bagi ahli waris Islam di Pahang meningkat setiap tahun. Contohnya, daripada 140 juta pada tahun 2022 meningkat kepada 235.95 juta untuk tahun ini. Di samping itu juga kerajaan negeri juga meneruskan program Juadah Makmur yang telah kita mulakan sejak tahun 2022. Manakala menerusi inisiatif Makmur Pahang pula, kerajaan negeri memberi peruntukan 82 juta tahun ini merangkumi 4 kluster utama, iaitu kluster pelajar agama Islam B40 dan umum dengan 24 inisiatif merangkumi semua lapisan masyarakat bermula dengan ibu yang melahirkan anak sehingga yang meninggal dunia. Antaranya apa dia, Datuk Seri Speaker? Pemberian kad kesihatan kasih makmur untuk warga MAS, OKU, veteran ATM dan pesara polis, bantuan untuk golongan petani dan nelayan, pemberian insentif untuk perkahwinan kali pertama, pemberian wang saku untuk jemaah haji, inisiatif pemberian bantuan makanan kepada pelajar sekolah menengah miskin tegar dan banyak lagi. Secara keseluruhannya saya boleh katakan lebih kurang 300,000 rakyat Pahang menerima manfaat hasil daripada usaha kerajaan negeri melaksanakan pelbagai bentuk inisiatif yang disalurkan terus kepada rakyat.